Okay, tu dia aiskrim. Tak perasan dia kosong rupanya, tapi tak kisah dah. Aiskrim Malaysia sebab Jit request. Dalam musim panas ni amboi anak-anakku makan banyak ya. Sebab panas tak apalah, kita layankan aja. Plastik aiskrim pun dah tinggal maybe enough. Berapa tinggal? 20 kot atau less. So dia ada dua different. Ini adalah Milo yang Milo saja. Ini yang mana dia aku letak coklat tepi tu. Aku tak tahulah result dia kat dinding dia letak coklat. We will see tomorrow the result bila dah keras. Ni adalah dapat dalam 30 atau 30 lebih. Itu biang. Tutu. Couteau. Ni. Livre. TV. Kadape. C'est ça qu'elle dit. Lay. Pandai. Pinceau. Puzzle. Vas-y. Puzzle. Nano. Nano. Donut. Nano. Attends, jap. Attends. Ok. Tutu. Ciseaux. Ouais, dis bien. Tato. Gâteau. Agua. Avion. Mami. Mamie. Oh. Renard. Regarde. TV. Souris. Souris. Oh, nounours. Nounours. Ours. Titi. Télé. Lele. Tata. Croissant. Chifa. La. Glace. Oh, est-ce que les glaces sont faites? Ni apa, Chifa? Pati. Pastek. Pandai. Oh, Mana. banan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Hari ini akan paling tinggi ya, temperature is the highest for this year suppose, so for this time, mula bulan Jun ni lah. The highest temperature adalah hari ini, ianya meningkat sampai 38 degree ya. So it's very very hot. Rumah shutter kena tutup. Masuk pukul 9 kena tutup shutter. Kalau tak nanti haba panas tu masuk dalam rumah. Ni dah aku terpaksa keluar untuk beli barang pergi mall, knowing that the mall memang aircon ada, tapi aircon dia bukanlah sekuat macam kat Malaysia. Aircon dia sebab dia tidak dibina untuk aircon kuat. Sebab cuaca sini most of the time cuaca sejuk, dorang more to heater. Jadi bila musim panas ni kita rasa seciput je aircon dia. So dah aku memang nak pergi mall ni beli barang zaz terus balik. Dah aku tak tahan lah. Aku nak aku nak bertapa dalam basement kat rumah ni. Itu pun basement pun sebab panas. Cuaca terlampau panas, basement pun jadi panas. Tapi tak as panas as yang bahagian atas tu. Yang paling suffer adalah anak-anakku. Bilik diorang ke atas memang suffer. Kipas pun meniup haba panas instead of helping. So rumah kalau tak ada aircon memang sengsara you all. Rumah kita orang tak ada aircon ya. Yang ada aircon bilik Adam. Cuma bilik Adam tu aircon tak pernah servis kan. Dah 10 tahun beli tak pernah servis. Tapi at least ada aircon. Walaupun dia menitik air dia tapi still sejuk. Macam kita orang, bilik diorang ni memang suffer lah. Memang suffer panas. Nantilah one day suruh bapak pasang aircon kat bilik orang lah. Hoi all, cuaca panas ni kan. Cuaca panas ni kita ambil order juga. Tapi kita terpaksa separatekan. Sekarang ni dah aku separatekan lah sayur. Sebab tak best makan nasi ayam kalau sayur dia dah lunyai kan. So kita separatekan. Tomato memang tak masuk sebab ia akan membuatkan cepat basi makanan kita bila musim panas ni. Aku memang dah lama tak letak tomato dalam nasi ayam sebab alasan tu lah. So ini adalah order nasi ayam untuk hari ni. Ada menu lain. Kita ambil video untuk nasi ayam dulu ya. Itu dia nasi lemak ayam goreng berempah. Kita setiap kali kita improve kita punya ayam goreng berempah ni. So inilah dia nasi lemak. Pun juga timun kita asingkan sebab kita tak nak lama dia basikan kita punya atau dia jadi lembik. Tak best lah makan nasi lemak dengan timun lembik kan. Tu dia. Cepi. Ada baby.
Okay you all, cuaca yang panas ini kita nak bagi aiskrim dekat sekolah khas budak ni. Jadi kita nak beli ais sebab rumah ais kita tidak mencukupi untuk letak dalam satu box tu kan. So ini adalah tempat kita beli ais. Marilah kita first of all kita kena scan dulu. Dia ada macam-macam price, 10 kilo, 5 kilo ya. Dah aku nak beli yang 5 kilo saja. So marilah kita bayar dulu. Okay, dia suruh tunggu sekejap. Dah aku dah pas. Dah aku punya tu. Boleh buka terus, dah buka. Masalahnya ini adalah based on trust ya. Orang kalau tak jujur tu dia akan ambil banyak-banyak lah. Tapi kita sebagai seorang Islam, kita tak buat benda tu semua. Kita ambil yang kita bayar saja, which is 4 kilo. Selepas tu kita kena tutup. Okay, and then that's it ya. So dapatlah kita punya ais. See, lepas tu dia dah close lah, tak boleh nak suka hati ambil. So dah aku ambil yang harga 5 kilo. Ya, kita dah masukkan semua kita punya aiskrim. Kita letak sikit sebab kita punya box dia kecil je kan. So aiskrim dapatlah dalam 24, mineral water dapatlah dalam 3 je. Tak boleh nak isi banyak-banyak lah. So let's go, kita hantar budak ni. Okay, tu dia kita punya order untuk awal pagi hari ini. Ini adalah nasi lemak ayam goreng berempah. Kita asingkan ayam dia supaya it stays crispy. Timun pun kita letaklah dalam berasingan supaya it stays crispy. So itu adalah order untuk pagi ni. Jadi all kalau datang Paris boleh order dengan Daku ya. Ada nasi lemak ayam goreng berempah. Ada macam-macam menu lagi. Main menu adalah nasi ayam madu Paris. Tapi boleh juga request kalau nak lauk apa-apa ya. So roja-roja. Cuma Julai kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja cuma ke mata libu. Pakai spek macam ni malah nak masuk dalam nanti buat orang buat aku terkeluar dah jadi macam Google pula nak menyelam pula. Dia pakai tudung yang tudung yang aku tak berkenan tapi sebab kita nak keluar je zuzas. So hari ini another hari yang panas tapi so far 28 degree. Ianya akan naik sampai 38 degree. Hari yang sangat panas. Dia panas yang tak boleh tahan tu dalam rumah sebab kita rumah sini tak ada aircon, kipas pun ada 2-3 ketul, dia tak mencukupi untuk tampung haba yang panas dalam rumah tu Jadi memang kita orang terseksa betul berpeluh-peluh berpeluh sampai tak tahulah berapa kali mandi, memang berpeluh gila. Tak tahulah nak cakap, berpeluh gila. Baru masuk bilik air sekejap berpeluh gila. Bila orang kata Malaysia kan panas, ya Malaysia panas tapi rumah ada aircon. Mall ada aircon Ini rumah tak ada aircon, kipas pun ada 2-3, kipas ceiling tak ada. So tak boleh nak comparekan dengan Malaysia sorry. Okay, pagi tadi keluar dengan anak-anak perempuanku yang 2 orang tu. Balik dah aku yang penat lah dengan cuaca panas, memang penat. So aku kata, you dah handle lunch So here's my lunch in bed. Ada pasta dengan sos. Sos tu ada guna apa nama dia tu, santan. Tu ada salmon. Ni dessert, tembikai susu kalau tak susu ke. Ada coffee, ice coffee as usual. Dan ada air. Terima kasih anakku. Dia ala-ala rasa macam ayam masak lemak cili api tapi dia tak pedas. Sedap. Creamy. Dan aku suruh dia guna santan sebab kalau guna susu ke creamer ke, nanti abang dia tak boleh makan pula sebab sikit perut dia tak boleh kan yang mana-mana yang ada milky ni. Yummy. Cik, konon kata banyak tadi. Last kau licin aku makan Sodap ya, Alhamdulillah. Ni kopi ni slowly nak minum. Air kosong pun akan slowly minum kejap lagi. Alhamdulillah. Okey, menu di musim panas ni adalah ayam masak lemak cili api. Kita bagi sambal belacan sekali, ada telur dadah, ada timun juga, dan customer kita order juga terung sambal berlado. Terung kita dia bermandi-mandian dengan sambal berlado kita. So itu adalah order untuk hari ini. Ayam masak lemak cili api bersama terung sambal berlado dan ada sambal belacan. Gitu. You all kalau datang Paris jangan lupa order ya. Bye. T'as quoi? T'es triste? Toi? Non, j'ai non. Eh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour semua komatalibu. Hari ini adalah hari Ahad. Hari ini finally ada hujan pagi tadi dan ada angin. Tapi ni macam dah terang benderang ni. Kami di sini suffer ya dengan heat wave. Kat sini panggil canicule. Memang teruk sangat panas dia you all. Kita orang punya bilik yang di basement yang normally tu walau panas hujan berebut semua, kita tetap sejuk chill. Tapi basement kita orang pun dah jadi panas. Memang tidur memang tak selesa malam you all. So di France dan di negara Eropah ni memang suffer betul lah. Kepanasan ni, heat wave ni datang awal, belum lagi masuk summer, masih lagi musim bunga. Apa kau bondo aku cerita ni? Dia panas sebelum akhir penghujung musim bunga tu. Dia dah start panas. So kita orang dah suffer for 2 weeks ni. Memang panas gila. Kucing-kucing pun tak larat. Anakku yang bilik kat atas tu pun memang tak boleh tidur kat bilik diorang, kecuali si Adam. Sebab bilik dia ada aircon. So seronok lah dia 24 jam pasang aircon. Banyak cekadak betul. It used to be our room, tapi sebab dah tukar, sebab nak bagi bigger lagi pun anak Syifa tiduran kita orang. So kita orang switch lah bilik. Jadi dia lah untung kalau musim panas dia ada aircon kan. Yang suffer adalah adik-adiknya. So you all, musim panas di France ni dahsyat sangat dia punya heat wave tu. For your information, rumah-rumah kat sini most of them tak ada aircon. Orang tak pasang aircon. Macam setiap kat rumah mesti ada aircon. Pasang aircon ada rules and regulation. Kalau you tinggal apartment, you kena minta authorization, vote daripada approval daripada semua jiran-jiran. Adakah agree you pasang aircon, especially kalau you tinggal dalam building yang di Paris tu. Memang ada dia punya law. Sebab tu kalau center of Paris memang tak ada aircon, sebab memang payah lah. So ramai orang beli, instead orang beli portable punya aircon, jadi tak mengganggu lah yang compressor dekat luar. Sebab already kalau you tinggal di center Paris tu memang tak nampak ada aircon kan. Compressor tak boleh letak bahagian luar, nanti tak estetik lah pemandangan. It kills the pemandangan macam tu. Kalau letak bahagian belakang pula akan menghadap jiran-jiran, akan bunyi bising. So dia kesongehan dia, banyaklah songeh. You kena minta approval daripada jiran-jiran. Kalau let's say you ada 20 jiran yang tak approve, banyak daripada yang approve, jadi memang tak boleh lah, most of the time tak boleh. Sebab tu banyak orang kat sini tak ada aircon. Kalau rumah biasa pun, kalau aircon yang pasang tu pun amat jarang lah kot. Maybe orang-orang kaya probably pasang aircon. Sebabnya kenapa, bila beli aircon, kita orang ada 3 aircon. 3 aircon ke? 1, 2, 3 aircon. Tapi yang only function dalam bilik Adam sahaja. Itu pun tak pernah servis. Sebab apa? You beli aircon, bila you nak servis, orang memang servis untuk aircon ni tak ada. Kalau you servis pun dia jadi harga dia macam nak beli aircon baru. So in the end tak servis. So yang dekat living room kita orang pun doesn't function anymore. Dah rasanya adalah suamiku ke mendiang pak mentua ku tu, dia disconnectkan saluran air tu. Jadi bila kita pasang tu dah macam pasang kipas, panas je lah. Lepas tu kalau pasang kipas, dia menghembuskan haba panas tau. Dah tak function pun pada kita. Sampai dah aku terpaksa letak ais depan, macam bekukan ais dalam botol mineral water. Lepas tu letakkan mineral water yang ada ais beku tu depan kipas, supaya dihembuskan kesejukan sikit. So kita orang memang suffer. Anak-anak perempuanku tidur dekat office bapak dia. Bila musim panas ni, bahagian atas serangga masuk, macam semut adalah celah-celah. Tak tahu mana dia masuk. Dia attack bilik air kita orang. Bilik air okey lagi, si Ida dia duk spray lah kan, lepas tu letak ubat. Tapi dia berjalan daripada bilik air tu, bawa celah batu, celah-celah dinding dengan lantai tu, masuk bilik Adam. Bilik Adam banyak gila lah kan. Dia pula sangatlah rajin. He doesn't do anything about it. Dia biarkan je, lantak engkau lah. Kau nak tidur dengan semut, lantak engkau lah. So macam tu lah kalau heat wave dekat sini. Musim panas memang tak tahan you all. Haba panas tu dia terperap dalam rumah, tak keluar-keluar. Dah aku bila time memasak tu memang masak zaz-zaz, lepas tu turun bawah. Dah aku memang tak ada mood langsung nak masak. Dan kita orang ianya mengambil tenaga kita orang jugalah. Macam rasa melepek je sebab panas gila. Nak buka tingkap tak boleh.
Kalau pagi tu kita orang akan try buka tingkap kejap adik. Kalau pagi tu kita akan try buka tingkap sebab pagi tu ada udara sejuk lah. Tapi lepas pukul 9 tu memang kena tutup, even shutter kena tutup mengelakkan haba panas lagi masuk sebab dia tetap panas juga Veranda memang tak boleh masuk, nanti you terbakar macam ayam bakar nanti, tak boleh. So veranda kita orang tutup. Kat veranda ada aircon pun juga, aircon kalau pasang kan, I don't know what's the point pasang aircon if you complain about bil elektrik tinggi So itu adalah untuk suamiku lah. Apa guna pasang aircon kalau you bising banyak elektrik kan. Tapi anak-anak you suffer. And aku sendiri kena keluar duit untuk beli kipas. Malam-malam memang suffer, dah pasang kipas pun tetap panas juga. Budak ni sampai demam ya. Dia demam dia sebab cuaca yang sangat-sangat panas ni. So itulah dia bila ada heat wave strike Eropah ni terlampau awal. Tahun lepas dah aku tak berasa sebab tahun lepas dah aku dah cincau ke Malaysia dulu awal daripada sepatutnya. Ini dah aku masih lagi ada di sini kan. So sengsara lah dulu dengan heat wave ni. Kalau you all nak tahu, sekolah pun ada banyak sekolah yang ditutup sebab tiada kemudahan kipas atau aircon apatah lagi lah kan. Jadi budak-budak di sekolah ditutup 2 minggu lebih awal. Macam Jade ada periksa besar, so memang dah tutup awal sepatutnya. Patutnya ada revision, group revision kat sekolah pun cancel sebab kepanasan. Mereka tidak ada punya kipas. Banyak juga kes train stuck dalam tunnel sebab terlampau panas. Jadi diorang tak boleh nak cater, tak boleh nak cope up dengan kepanasan tu. Jadi train pun jadi stuck kat situ, tak boleh berjalan. You can imagine orang berpanasan sampai suhu dia menjadi 50 degree 50 degree you stuck dalam tu. Already that train, metro semua tak ada aircon You can imagine kepanasan dia. Dan aku memang tak sanggup lah nak naik public transport masa musim panas ni. Cuma adalah a few orders juga. Tapi itu nasib baiklah, alhamdulillah orang order awal pagi. Jadi bila delivery awal pagi, that's fine. Cuaca masih lagi sejuk kan. Tu anak-anak aku dah sampai, diorang dah pergi birthday party. Kita stop lah video kita ya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.